salah tata kelola? Ada orang dalamkah yang membantu pihak-pihak tertentu sampaikan hak penduduk yang sudah duduk, yang sudah tinggal 80 tahun di kawasan ini, dinafikan hak mereka, sedangkan seluruhnya 100% penduduk di sini adalah bangsa KDM. Walaupun bukan bangsa kita, tetapi ini rakyat Sabah. Cubit paha kiri, terasa paha kena kanan, Pak. Menangis dorang, kita pun menangis. Kita letakkan diri kita dalam keadaan situasi dorang. Cuba kita letakkan sementara diri kita ini pada kedudukan diorang. Apa perasaan kita? Kita tiada tanah, kita orang susah, B40, kerja kita di kampung saja, bercucuk tanam dan sebagainya. Tiba-tiba kita dihalau dengan menggunakan mahkamah. Apa perasaan kita? Kalau Haji Ji bukan ketua menteri, kalau Haji Ji bukan orang politik, kalau Haji Ji ini orang biasa duduk di kampung Jempanga, apa perasaan Haji Ji? Apa perasaan Masini? Apa perasaan Syahirmi kalau diorang duduk di tempat begitu? Apa perasaan diorang? Tiada hati budi kah? Tiada perasaan kah? Ini binatang kah? Ini manusia kah? Rakyat Sabah, orang Sabah ada IC, bukan PTI. Tapi kamu layan dorang macam haiwan, macam binatang. Kamu tidak bertindak apapun. Dorang sudah mohon tanah tersebut, tidak dilayan, macam binatang, dihalau, tidak dipedulikan. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang mendapat hak, tidak tahu macam mana dia boleh dapat itu tanah. Nah, saya mau tanya, saya mau bagi kamu rakyat Sabah faham, sampaikan kepada anak cucu. Ini baru satu saja, beratus lagi masalah sama dan akan meletup dan akan menimpa orang lain. Ini masalah kampung Jempanga. Bukan kaum aku, bukan saudara aku, bukan sahabat Atan, bukan saudara Atan. Tapi bila dia terkena, aku pun, bangsa aku pun, aku merasa simpati kepada orang Sabah ini. Aku merasa simpati kepada kaum KDM dalam kampung Jempanga. Bukan soal kaum, bukan soal bangsa, bukan soal agama, tetapi soal kemanusiaan, bah, keinsanan, bah. Kita manusia, walaupun kita berbeza bangsa, kaum kita, petuturan kita, agama kita, tapi kita sama manusia, bukan haiwan, bukan binatang, bukan kerabau, bukan lembu, bukan kambing, bukan ayam. Itu saja kamu fikir. Bila dipotong jari, darah keluar putih, bukan keluar darah keluar merah, bukan keluar putih. Bila dipotong sama juga keluar. Ada orang yang bila dihiris, dia darah dia keluar hijau, keluar biru kah? Tidak ada, merah juga. Bermaksud kita manusia sama diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Layanlah dia seperti manusia, bukan seperti kerabau, bukan seperti lembu.